Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan rahmat Allah, dengan izin dari Allah, hidayah taufik daripada Allah, kurniaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, boleh kita kata semua adalah sebab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita dapat memulakan siri kelas yang baru, silibus yang baru, iaitu kita nak memahami Asmaul Husna. Dari mana kita dapat kalimah Al-Asmaul Husna? Sebenarnya ada diulang beberapa kali di dalam Al-Quran. Kalimah Al-Asma'u, nama-nama, Al-Husna, iaitu mulia lagi indah, nama yang baik, nama yang cantik. Jadi kalau sebut Al-Asma'ul Husna, merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, insya-Allah. So ini adalah kelas kita untuk siri yang pertama. Doakan semoga setiap kelas saya dapat sertakan nota-nota rujukan, insya-Allah. Okay. Kita mulakan pengisian pada pagi ini. Ada Quran tak? Ada mushaf? Kalau tak ada, tak apa, boleh catat. Okey. Kita nak buka Quran, kita nak buka kitab Allah, kita nak dapatkan maklumat tentang nama Allah Al-Husna. Baik, buka surah Al-A'raf ataupun catat surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 180, muka surat 174. Muka surat 174 di dalam Quran, ayat 180, surah Al-A'raf. Okey, dah. Sudah catat? Kena ada satu buku nota, tajuk buku tu Asmaul Husna. Okey. Jelas tak suara saya? Ada tak sesiapa ibu-ibu yang tak dapat maklumat nama surah, nombor ayat, muka surat? Sambil-sambil tu tolong semak, betul tak? Dalam mushaf, muka surat 174, surah Al-A'raf, ayat 180. Okey. Ayat itu berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kita ambil sampai potongan ayat saja. Betul tak depan dia? Ke tengah-tengah. Ayat walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jumpa? Tu godek-godek tu jumpa tak? Jumpa ya? Okey. So dalam ayat itu, apa yang Allah beritahu? Ayat tu Allah memberitahu, dah keluar dah. Kejap. Dia dah masuk tadi. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Nampak tak? Tak nampak lagi. Kejap. Kita cuba lagi sekali. Bismillah. Okey.
Saya cuba buat sekali lagi sekejap Batu penting kalau ada TV ni. Senang nak tunjuk. Tak ada? Okey, tak apalah. Okey. No signal. Tak apalah. Okey, dah jumpa dah ayat dia? Dah ayat dia. Okey, ayat tu kalau tengok terjemahan, Allah bagi tahu walillahi, dan bagi Allah itu al-asma'u, nama-nama. Asma' tu adalah jama', plural. Okey, nama-nama, sifat ciri nama tu apa? Al-husna, yang terbaik, yang indah, yang cantik. Okey, disebabkan Allah ada nama-nama yang terbaik, Allah suruh kita buat apa dengan nama-nama tu? Fad'uhu biha. Maka serulah, berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama yang al-husna itu. Okey, jelas? Jadi pelajaran kita, silibus kita yang baru Asmaul Husna ni adalah kita berdasarkan pada ayat 180. Tak keluar, tak apa. Okey, dah dapat dah? Okey, jelas Alright. Nanti kita akan pelajari setiap nama-nama Allah yang mulia ni, macam mana kita nak gunakan ketika mana kita berdoa. Sebab ayat tadi kata Allah suruh kita guna tu nama tu untuk doa, dalam doa. Jadi kita kena tahulah doa yang kita minta itu tentang apa, nama Allah yang mulia yang mana paling sesuai dengan nama-nama tu. Okey, tapi ada nama-nama Allah yang kita boleh gunakan dalam doa, dia merangkumi apa jua jenis doa. Nanti kita akan kongsikan, insya-Allah. Setiap nama Al-Husna dapat nota senarai nama Allah Al-Husna. Dapat? So, setiap pengisian kita akan berdasarkan mengikut bilangan nama-nama ini. Silakan. Jadi, selepas ini, setiap hari kita berdoa, kita akan pilih nama mana yang kita akan gunakan di ketika berdoa. Itulah yang Allah minta, yang Allah perintahkan pada surah Al-A'raf ayat 180. Okey ya? Okay. Kalau kita nak minta rahmat, kita seru nama apa? Kita boleh guna nama Ar-Rahman. Kalau kita nak Allah ampunkan dosa kita, kita akan gunakan nama apa untuk panggil Allah yang mulia tu, Allah yang hebat tu? Kita akan guna nama Al-Ghafur boleh, Al-Ghaffar pun boleh, ataupun nama Allah Ghafir. Nanti kita akan terangkan. Kalau kita nak doa kepada Allah supaya bukakanlah hati sekian dan sekian orang, kita boleh suruh guna nama apa? Contohnya nama Allah Al-Fattah. Kan, buka hati kita kan. Kadang-kadang kalau dah hati ni kalau dah sakit, nak buka hati ni, ya Allah, pemilik bagi hati, buka hati kita. Kalau kita nak doa kepada Allah supaya luaskanlah rezeki anak-anak kita, kan, kita panggil nama Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Kena, nama tu kena sebut dengan betul lah, ada sabdu dan sekejap kita cuba. Okey, sekejap.
Mana tahu sambil-sambil tu. Okey. Kalau kita nak minta zuriat, betul tak? Kita nak minta zuriat ataupun nak doakan untuk anak-anak kita, menantu supaya Allah kurniakan zuriat. Kita akan panggil nama apa? Yang Allah tu Maha Pengurnia. Contohnya Al-Wahhab, yang Maha Pengurnia. Itu boleh masuk apa jua kurnia. Jelas? Okey. Kalau kita nak minta pada Allah, maafkanlah saya ya Allah, kita akan panggil nama Maha Pemaaf. Yang 10 pada malam Al-Qadar, Aisyah tanya, kalau saya jumpa malam tu, saya nak baca apa? Nabi kata, minta panggil nama Allah yang Maha Pemaaf tu. Allahumma innaka afu. Kalau nak minta cantik, panggil nama Allah yang mana? Al-Jamil. Boleh. Kalau kita nak minta pada Allah lembut, kalau hati, sekian dan sekian ya Allah, kita boleh panggil nama Al-Halim boleh, Al-Latif boleh. Kalau kita dalam keadaan yang sangat sedih, maka kita panggil nama apa? Untuk hilangkan kesedihan kita. Kita panggil semua nama. Tak, nama tak ketawa, betul. Nabi SAW ketika dia dalam keadaan yang sangat sedih, sebab sedih ni boleh membinasakan tau, maka Nabi panggil semua nama-nama Allah. Nanti kita akan ajar teknik macam mana nak panggil. Tak perlulah ibu-ibu ambil nota ni baca satu-satu. Ya Allah, Ya Ilah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malikul Quddusus Salamul Mu'minun. Tak perlu. Tapi Nabi memanggil semua nama-nama Allah. Nanti kita akan ajar. Kalau kita di dalam kesempitan, dalam keadaan ada masalah, kita nak keluar daripada masalah, kita nak panggil nama apa? Kita boleh panggil nama Allah Al-Azim, yang Maha Agung, Al-Halim, yang Maha Penyantun. Nanti kita akan cari nama-nama tu. Jelas ya? Saya sebut contoh ni adalah untuk ikut ayat 180 surah Al-A'raf. Jelas ibu-ibu? Okey. Kalau kita nak minta supaya Allah Ta'ala ni jadikanlah anak kita ni ada sifat malu. Sebab budak-budak sekarang ni kadang-kadang malu pun dah tak ada dah. Tambah lagi orang perempuan. Cikgu pun dah tak tahu malu sekarang ni. Dia pun dah ikut trend dah sekarang. Kan? Ya Allah, jadikanlah cikgu-cikgu, guru anakku ni ada sifat malu. Ya Allah, kita minta nama apa? Al-Hayyu. Malu. Ada. Kalau kita minta pada Allah, Ya Allah, tutuplah aib saya, Ya Allah. Janganlah orang tahu aib saya, Ya Allah. Kita akan panggil nama apa? Ya Siddiq. Ya. Selama ni kita doa, kita terlupa nak panggil nama-nama Allah yang mulia. Tak. Puji pendek je, lepas tu terus mintanya panjang. Sepatutnya panggil dulu. Panggil nama Allah. Seru dia. Jadi rugilah. Okey, nanti kita akan tunjukkan doanya. Okey. Keluar dah? Belum. So kalau kita nak minta slide ni keluar dekat depan TV, panggil nama Allah apa?
Ya Allah ya Hayyu. Okeylah, dapat dah ibu-ibu ya. Okey, kita lanjutkan ya. Okey. Perkara kedua adalah nama-nama Allah yang mulia ini ada berapa jumlahnya? 99. Dalam hadis yang sahih, contohnya dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW sebut nama Allah ni ada 100. Tolak 1. Memang Nabi sebut macam tu. Maknanya 99. Adalah. Itu apa tu? Itu CCTV. Kamera saya ke bang? Bukan. Sekejap. Tak apalah. Okey. Dalam hadis, ada banyak hadis. Saya ambil satu hadis saja, ibu-ibu ayah. Allah kata, Nabi SAW bersabda, inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, mi'ata 100. Nabi kata 99 ada 100 nama, iaitu illa wahidan, melainkan tak ada satu, dia jadi 99. Okey, kemudian sabda Nabi SAW, man ahsaha, siapa yang bilang-bilang, dia hitung nama-nama tu, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Jadi kelas kita ni adalah kelas untuk kita masuk syurga dengan kita belajar nama Allah. Lepas tu kita nak memanggil nama-nama itu, moga-moga termasuk di kalangan orang yang menghitung nama-nama tu. Okey, ada nota, masih ada lagi tak? Nota 78 amalan pembuka pintu syurga. Ada. Nanti rujuk salah satu amalan bawa masuk syurga adalah pada amal Asmaul Husna. Okey. Jelas ya? Okey. Nama Allah yang mulia ni sebenarnya lebih daripada 100. Lebih daripada 99. Nabi sebut macam tu, 99 tu bukan bermaksud Nabi nak membataskan. Memang 99, tak ada lebih, tak sebenarnya. Dalil dia, okey, siapa hafal doa yang Nabi dalam keadaan sangat sedih? Hafal tak doa tu? Maknanya tak pernah sedih yang mendalam lah ni. Sebab dia tak pernah guna doa ni. Ingat tak doa ni yang Nabi sebut mak dia, bapa dia, nama dia, sebab tak nampak tu, tak apa, nanti saya kongsikan. Doa yang Nabi, doa ni agak panjang, tapi doa ni kalau kita hayati, dalam tu Nabi panggil nama Allah. Bahawa Allah je yang boleh bagi ketenangan, Allah yang boleh keluarkan kita daripada masalah, Allah yang boleh bagi kita sihat, Allah yang boleh lapangkan dada kita. Allah lah segala-galanya bagi kita. Kenapa kita tak cari dia? Kenapa kita tak panggil dia? Kenapa kita tak suruh dia? So baginda Nabi SAW pun pernah melalui zaman kesedihan dia. So doa dia, saya baca sebut, boleh? Saya baca ikut. Allahumma inni abduka ibnu abdika Ka tu rujuk kepada Allah lah. Okay.
madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Dah hafal lah tu. Okey, lepas tu Nabi panggil nama Allah dalam 5 cara. Nabi panggil. Cara pertama Nabi panggil macam ni. As'aluka bikullismu huwalak. Secara satu. Nanti saya translatekan. Sammaita bihi nafsak. Ini nombor satu. Nombor dua, Nabi panggil au anzaltahu fi kitabik. Nombor tiga, Nabi panggil au allamtahu ahadan min khalqik. Cara keempat, awistatharta bihi fi ilmil ghaib indak an taj'alal Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi. Macam pernah sebut kan? Tengok doa ni Nabi panggil. Lepas tu kalau sedih tak hilang, baca lagi, panggil lagi. Okey, ikut saya baca terjemahan dia. Ya Allah, sesungguhnya aku ini hamba-Mu, anak kepada hamba-Mu yang lelaki, dan anak kepada hamba-Mu yang perempuan. Maknanya anak mak, anak ayah. Tapi kita panggil mak bapa kita tu hamba. Mula-mula kita kata, ya Allah, aku sendiri hamba. Mak aku hamba, bapa aku hamba. Aku anak kepada dua hamba itu. Lepas tu Nabi kata lagi, ubun-ubunku di tanganmu. Tahu ubun-ubun? Depanan. Berlaku ke atasku hukumanmu. Soalannya kita kata, ya Allah, apa kau nak buat pada aku? Semua ada pada Engkau, ya Allah. Keadilan padaku adalah ketetapanmu. Maknanya apa yang Allah tetapkan itu semua sesuai untuk kita semua. Okey. Lepas Nabi panggil macam tu, Nabi panggil 5 cara nak panggil nama-nama Allah. Okey, yang pertama, aku memohon dengan setiap nama bagimu. Ada beberapa bentuk. Pertama, Nabi kata, ikut saya baca, nama yang engkau namakan buat dirimu. Yang kita jumpa nama-nama Allah dalam Quran itu yang kita anggap, itulah yang Allah namakan nama bagi diri dia. Okey. Yang kedua, kita kata, atau engkau turunkannya
di dalam kitabmu. Ha. Maknanya nama nombor satu yang Allah sendiri namakan. Lepas tu nama-nama tu pula yang ada dalam kitabnya. Kak, dia nak keluar tadi kejap. Bismillah. Dah. Tak apa. Dapat dah? Okey. Atau engkau ajarkan seseorang daripada makhlukmu, atau engkau khususkan dengannya dalam ilmu ghaib di sisimu. Maknanya ada nama yang kita tak tahu. Maknanya nama Allah ni bukan hanya 99. Setakat yang kita tahu 99. Sebenarnya kalau dalam checklist ni bukan 99, 100 lebih. Okey, dah keluar dah? Keluar dah. Kejap. Oh, saya. Kejap. Okey ya. Okey, tak apa. Dah jalan dah? Selama ini yang kita faham nama Allah bukan hanya ya. Nabi nak kata banyak, antaranya 99. Tapi kalau kita baca hadis ni, Nabi beritahu kepada kita rahsia, ada nama Allah yang Allah ajar pada orang lain, Allah tak ajar pada orang lain. Ada nama yang Allah je yang maha mengetahui. Okey, dapat. Ada berapa atau tadi kita jumpa? 1, 2, 3, 4. Alright ya? Okey, ikut saya sambung lagi doa dia. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai penenang hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap kesedihanku, dan penghapus kegelisahanku. Ini doa Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Nampak tak besar tak nama-nama Allah yang mulia? Nabi kata, jadikanlah Al-Quran itu sebagai penenang hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap kesedihanku, dan penghapus kegelisahanku. Sebab kadang-kadang sedih ni, ada yang lepas punya pun tak hilang lagi sedih. Datang sedih yang baru, minta pada Allah, yang lepas-lepas sedih tu, ya Allah, lenyapkanlah. Yang ada sekarang ni, redakanlah. Tapi sebelum Nabi minta yang tu, Nabi panggil nama-nama Allah, Nabi kata dia hamba ni. Doa ni kalau boleh edarkan, hebahkan pada semua orang. Okey, dapat dah ya? Itu betapa besarnya Asmaul Husna. Okey. Sayang tak dapat tengok, tapi tak apa, nanti saya kongsikan. Okey. Ada suatu hari, seorang lelaki, dia doa. Tahu, dia doa, tapi bukan Nabi doa, lelaki tu doa. Kata Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia kata Nabi dengar seorang lelaki tu dia baca doa. Dia doa lah. Doa lelaki ni dia sebut macam ni. Ikut saya baca. Kita boleh amal doa ni lepas ini. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah alladhi
La ilaha illa ant. Al-Ahad. As-Samadu alladhi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, dalam doa laki ni dia panggil nama Allah yang mana? Ya Allah. Dia panggil nama Allah. Dia panggil nama Al-Ahad. Dia panggil nama Allah As-Samad. Nabi dengar lelaki tu baca, Nabi berikan reaksi. Tapi sebelum tu ikut saya baca terjemahannya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan bersaksi bahawa sesungguhnya engkau adalah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Engkau adalah Tuhan yang Maha Esa, tempat meminta segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada sesuatu yang setara denganmu. Saya baca Arab dengan terjemahan supaya ada penghayatan. Bayangkan baca dalam keadaan tengah, sangat memerlukan Tuhan. Cara baca bahasa Melayu boleh. Apabila Nabi dengar lelaki tu baca, Nabi kata macam ni. Yang ni tak boleh ikutlah. Nabi kata, Walladhi nafsi tu. Nabi kata laqad sa'alallaha. Nabi kata lelaki ni dia telah meminta kepada Allah bismihil a'zam, dengan dia panggil namanya yang paling agung. Lepas tu Nabi kata nama Allah yang paling agung tu dia panggil allazi idza du'iya bihi ajaba, yang apabila nama Allah yang agung itu dia dipanggil, diseru dengannya, nescaya dia akan mengkabulkannya. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan apabila dia diminta dengan nama itu, nescaya dia iaitu Allah yang dipanggil nama Allah yang agung, dia akan memberinya. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Ini dipanggil teknik doa. Mungkin ada permintaan kita, kita tengok macam doa kita ni lama untuk Allah kabulkan, so kita guna macam doa lelaki ni. Boleh pembuka doa, boleh tengah pun boleh. Okey, satu lagi, ni lelaki lain pula. Okey ya, dia mulakan doa dia, dalam doa ni dia panggil nama-nama Allah yang mulia. Okey, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi SAW dengar seorang lelaki membaca doa ini. Ikut saya baca. Allahumma inni as'aluka tak keluar, tak apa. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu
Ya Qayyum. Ha. Ikut saya baca terjemahan dia. Ya Allah, aku memohon kepadamu bahawa bagimu segala pujian. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha Pemberi, Pencipta langit dan bumi. Wahai Zat yang memiliki keagungan, memiliki kemuliaan. Wahai Zat yang maha hidup, lagi terus yang lagi terus menguruskan makhluknya. Dah keluar dah. Berkat panjang. Tengok Allah buktikan. Ni kan. Lepas tu Nabi dengar lelaki tu baca. Ni hadis sahih riwayat Abu Daud. Dah keluar. Nabi SAW kata, laqad da'allah bismihil azimil ladzi idza du'iya bihi ajab. Sesungguhnya dia telah meminta kepada Allah dengan menyebut namanya yang agung. Apabila nama-nama yang banyak-banyak tadi tu, Al-Mannan, Ya Badi'us Samawati wal Ard, Ya Hayyu Ya Qayyum, nescaya dia akan kabulkan. Dan apabila dia diminta dengannya, nescaya dia akan memberi. Ini yang kedua tadi. Yang ni lah. Yang pertama tadi yang ni. Yang macam ada ayat surah Al. Ni doa Nabi sedih tu. Ni. Ni doa Nabi sedih tu. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu ammatika. Tadi tu. Okey. Nanti saya hantar nota ni dalam bentuk soft copy. Okey, tiba boleh amal. Kalau boleh tulis, letaklah kat mana-mana. Supaya nanti setiap kali solat nak baca doa ada rujukan dia. Minta pada Allah. Waktu panjang sebelum minta lapang dada ke apa, panggil nama-nama ni. Tapi ni doa untuk sedih lah, kesedihan. Tapi yang ni dia umum. Okey? Teknik doa. Sebab tu sangat besar nama-nama Allah yang. Tapi kenapa kita nak belajar? Sebab kalau kita faham, kita panggil nama tu, dia punya sampai dia tu, Allahu Akbar. Okey? Dah ya? Okey. Habislah. Ini untuk permulaan dia. Jelas ya? Ni yang mula-mula tadilah, yang kita bagi tadi tu. Ni surah Al-A'raf. Ni yang 100 nama melainkan 199 tadilah. Right, jelas ya? Tengok ni Nabi doa, aku mohon kepadamu setiap nama bagimu, nama yang engkau namakan buat dirimu atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Ini teknik doa siapa ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kita akan bagi nota ni. Nota ni ada dekat nota doa-doa. Tak pernah dapat Tak apa, nanti kita bagikan ya. Right. Panggil nama Allah. Dia teknik doa ni, Allah bateri nak bin. Teknik doa ni, dia bukan sekadar kita panggil nama Allah, kita cerita dengan Tuhan. Nanti kita akan ajar teknik cerita. Ceritalah, ya Allah, aku ada seorang menantu, sangat menguji imanku ya Allah. Dia kata, betul, saya dulu masa ke umrah tu ada macam-macam aduan. Tak ada masa saat tak. Awak, dia ceritalah pasal nantu dia, pasal anak dia. Tapi dia tanya, ada doa apa nak baca Ustaz? So kita ajarlah teknik doa ni. Lepas tu ibu doa lah bahasa Melayu. Doa. Menantu dia selalu
cakap kasar dengan dia, tetap maki dia. Dia cerita tu, kita faham perasaan mendalam dia tu. Jadi saya nak doa apa Ustaz, dia kata. So saya teringat doa Nabi sedih tu. Kita ajar dekat dia, lepas tu kita suruh baca doa-doa ni, betul doa lah. Minta, Ya Allah, sebut nama Allah. Ya Allah ya Latif, Ya Allah ya Halim, ya Maha Penyantun, Ya Allah yang Ya Allah ya Fattah, bukakanlah pintu hati anakku Ya Allah. Cerita dengan Tuhan, ceritalah dengan Allah. Teknik bercerita kena gunakan teknik yang 3 lelaki yang masuk dalam gua tu, yang batu tutup pintu gua tu kan. Yang seorang ni dia cerita dia dengan mak ayah dia, seorang lagi dia cerita dia dengan sepupu dia, seorang lagi cerita dia ni bos, ada staff dia yang taklah. Kalau Allah cerita Allah tahulah. Tapi kenapa dia perlu cerita? Ni dipanggil teknik bertawassul dengan amal soleh. Cerita. Biar cerita lama tak apa, biarlah panjang doa. Tak pada Tuhan, Ya Allah. Anak aku ni Ya Allah, tak ubah-ubah panggil dia Ya Tuhan. Tetap. Makin lama makin teruk Ya Allah. Patutnya kita kena hebah cerita pada siapa? Pada Allah. Allah suka. Apa tu panggil nama-nama dia. Ya Allah. Buatlah banyak. Sebenarnya ada banyak masalah. Semua orang ni semua ada masalah tersendiri. Cuma dia tak tahu macam mana dia nak doa, cara berdoa, kaedah yang terbaik, cerita pada Allah. Cuma orang kita ni dia terbalik, dia suka cerita pada manusia. Sepatutnya manusia ni jadikan kemudian cari Tuhan. Ya Allah, suami aku ni lama dia tak balik rumah. Contoh. Kan? Betul, kadang-kadang sebab benda sedih ni dia boleh jadi sakit, betul tak? Benda sedih ni dia boleh menyakitkan tubuh badan kita tau. Kan? Macam Yakub, ingat tak? Dia ngadu pada Tuhan. Dia kata innama ashku bathi wa huzni. Masa di Mekah tu kita ajar jemaah ikut juzuk by juzuk, beritahu berjuzuk apa malam ni. Naik surah Yusuf tu, ya Allah. Syekh Bandar Marilah pula baca. Oh, memang seronoklah. Okey, dah kita sambung. Nanti sedih kita hari ni. Dalam kesedihan tak apa. Nabi pun sebab tu dia ada doa dalam sedih. Satu lagi doa. Nanti saya kongsikan doa yang dalam kesusahan tu ya. Cara keluar pada kesusahan. Okey. Kita kembali pada nota yang bertajuk apa faedah. Kita ikut kelas belajar nama-nama Allah yang mulia lagi indah. Kalau ada mana-mana kelas ikut je, tak mestinya di sinilah. Okey, tapi kita azam, kita bertekad pada Allah dengan rahmat Allah, okey, supaya kelas kita ni dapat ia berjalan secara ada kesinambungan dia. Okey, moga Allah pemudahkan, moga Allah memberikan baik-baik kepada kita semua. Okey. Faedah yang pertama, tengok kat nota muka surat pertama. Mungkin saya tak baca satu persatu, tapi kita tengok beberapa poin penting. Faedah yang kita dapat, kita belajar, kita kenal lagi Allah, kita berkenaan dengan Allah, ia merupakan semulia-mulia ilmu, seutama-utama ilmu, setinggi-tinggi kedudukan ilmu.
Betul tak? Ilmu kenal Allah melalui nama dia, melalui sifatnya, maka kita akan kenal Allah. Jadi ilmu yang paling tinggi kemuncak dia adalah ilmu mengenal Allah. Jadi ilmu ni yang kita belajar ni adalah kita berada pada sebaik-baik majlis ilmu, semulia-mulia majlis ilmu, setinggi-tinggi kedudukan ilmu, sebab dia dikaitkan dengan Allah. Macam mana dia dijadikan sebaik-baik ilmu? Kerana isi kandungan ilmu tu. Daripada awal kita buka majlis ilmu sampai ke hujung, kita cerita tentang apa? Kita cerita tentang Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah. Maka dia menjadi satu ilmu yang sangat besar melihat kepada isi kandungan dia. Kita ambil contoh. Kenapa ayat kursi, ayat nombor 255 surah Al-Baqarah, dia merupakan ayat yang paling agung sekali. Kenapa? Sedangkan dalam Quran kan ada 6236 ayat. Kita ambil pendapat yang terpilih kata 6236 ayat. Kenapa Nabi SAW memperakukan bahawa ayat yang paling agung adalah ayat kursi? Sebab apa? Kerana isi kandungan ayat itu cerita tentang nama Allah dan sifat dia. Daripada kalimah pertama tu, Allah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai wa huwal aliyyul azim. Kerana kandungan ayat tu cerita semua pasal Allah, maka ayat itu menjadi ayat yang paling agung sekali. Untuk menguatkan faedah yang pertama, kenapa, apa yang kita dapat kalau kita belajar nama-nama Allah yang mulia. Betul tak? Dia mudah ingat je ibu-ibu. Kalau dikaitkan dengan Allah je, dia pasti akan mulia. Sebab Allah tu yang paling mulia. Ini dia panggil ilmu fardu ain. Fardu ain. Wajib kita belajar. Okey, cuba tengok perenggan nombor 2. Tidak ada ilmu yang lebih mulia dan lebih utama daripada ilmu tentang nama dan sifatnya yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita habiskan masa nak belajar kenal Allah, itu adalah habis masa yang paling mulia. Masa yang paling mulia yang pernah kita guna dalam hidup kita adalah kita kenal Allah. Apa pun, tenaga, wang ringgit, adalah mengenal nama dan sifatnya yang mulia. Okay, itu nombor 1. Jelas tak? Okay. Yang kedua, faedah kita mempelajari nama dan sifat Allah, maka akan jadikan orang itu pergi mencintai Allah. Macam mana kita nak cinta kepada Allah kalau kita tak kenal dia? Lagi dalam kenal Allah, lagi luas ilmu tentang Allah tu, maka lagi kuat cinta dia. Akan bawa orang itu kepada mengagungkan Allah. Selama ni ada orang pergi mengagungkan, sebut orang ni pergi agungkan. Tapi sepatutnya yang diagungkan siapa? Allah diagungkan. Macam mana boleh bawa orang tu pergi kepada mengagungkan Allah? Dengan dia kenal Allah. Dan akan bawa orang itu memuliakan Allah. Akan jadikan orang yang kenal Allah tu menjadi selalu takut. Menjadikan orang tu semakin kuat dia. Betul tak? Sebab pergantungan dia pada Allah. Lagi dia kenal Allah, makin kuat harapan dia. Lagi kecil masalah dia, tetap lagi bahagia dia.
dan hujungnya akan bawa orang itu pergi kepada mengikhlaskan amal perbuatan dia buat kerana Allah. Tak. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dikenal Allah, Allah tu melihat dia buat apa. So Allah tahu dia ni ikhlas ke dia tak ikhlas. Kalau kita belajar nama Allah yang Maha Al-Khabir dengan Latif, Latiful Khabir, Allah tahu ni hati kita ni niat apa. Niat kita apa? Walaupun mulut kita kata kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Tetapi Allah ni dia tahu apa yang ada dalam pemikiran kita dan dalam hati kita. So apabila kita tahu maklumat seperti itu, sedalam-dalam Allah tahu, akan membawa orang itu makin ikhlaskan niat dia. Jadi dia buat amal tu kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok peringatan nombor 2 tu. Peringatan nombor 2 tu ulasan sedikit. Ketika hamba itu mengenal Allah, kalau lagi dia kenal Allah, maka lagi besar pengagungan kepada Allah, ketundukan kepada syariat Allah dan istiqamah dia buat titah dan perintah Allah Azza wa Jalla. Betul tak? Kenapa orang makin jauh dengan Allah? Sebab dia tak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, dia makin dekat. Kenapa ada orang, kenapa perlu, kenapa perlu kecewa? Sebab dia tak kenal Allah dia. Kenapa perlu patah semangat? Kerana tak kenal Allah dia. Okey? Okey, jadi kita akan belajar satu persatu. Okey, nombor 3. Nombor 3. Okey, nombor 3 ni bahasa mudah dia adalah orang yang dikenal Allah, dia akan jadi orang saleh. Dia akan jadi orang baik. Dia akan jadi orang yang amanah. Dia akan jadi orang yang pemurah. Dia akan jadi orang yang pemaaf. Kalau yang jenis tak suka nak maaf-maaf ni, yang suka akhlak-akhlak yang buruk ni, sebenarnya sebab dia tak kenal Allah dia. Tak apa, TV tak apa, tak payah. Kalau orang yang bakhil sangat, berkira wang ringgit, adik-adik minta sikit je, macam-macam alasan. Kalau dia kenal Allah, dia akan jadi seorang yang mudah untuk memberi. Kalau dia jenis macam memang tak nak maafkan orang, tapi dia kenal Allah, Allah maafkan hamba dia, takkan aku tak nak maafkan. Tetap. Itu dia akan kenal. Jadi nombor 3 tu saya letakkan secara ayat dia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta nama-nama dan sifat-sifatnya, dan Allah cinta sangat apa yang Allah buat tu pada nama dan sifatnya ada pada diri makhluknya. Jadi kita belajar nama Allah ni sebenarnya nak jadi apa? Nak jadi baik. Sebab apa? Sebab Tuhan saya tu dia baik. Kita belajar ni, kita nak jadi baik, kita nak jadi seorang yang amat pemalu. Malu dengan Allah. Allah bagi macam-macam dah. Kenapa bertambah malu dengan Allah nak buat keburukan? Nak cakap benda yang kotor? Sebab Allah ni maha pemalu. Okay, kita tengok uraian dia. Moga-moga boleh faham. Allah ini dia ada sifat witir, maha ganjil. Dia suka tak yang witir? Yang ganjil. Tu yang kita pun salat witir. Kenapa suka salat witir? Sebab Allah tu maha ganjil. Okey, lepas tu contoh lain, Allah ni dia maha jamil, indah. Dia suka keindahan. Lepas tu orang Islam, kalau selekeh, kalau serabut, kalau pengotor, Allah tak suka dia. Sebab apa? Sebab Allah tak ada sifat macam tu. Allah ni suka so indahkanlah diri. Nampak tak? Kalau kenal Allah, dia bukan lagi makin buruk, makin bertambah indah dia. Allah ni maha mengetahui, sebab tu dia suka para ulama. Jadi kita pun rajin nak belajar. Sebab Allah suka orang yang belajar, dia banyak tahu. Sebab Allah tu maha mengetahui. Allah ni maha dermawan jawad. Maka Allah suka orang yang dermawan.
Allah ni maha kuat. Dia cinta orang mukmin yang lebih kuat daripada orang mukmin yang lemah. Maka orang Islam ni pun dia jaga kesihatan dia, dia suka orang yang kuat. Allah ni maha pemalu. Dia sangat cinta orang yang ada perasaan malu. Allah ni maha mencintai orang yang bersyukur. Maka orang tu jadi orang yang bersyukur. Allah ni suka sangat orang bertaubat. So akan menyebabkan orang itu lalu bertaubat. Okay, Allah ni cinta, maha jujur Allah. Tak pernah mungkir janji. So kesan nama tu, dia pun berusaha untuk menunaikan janjinya. Allah ni bersifat maha baik. Maka Allah suka orang buat kebaikan. Allah ni dia maha kasih sayang, cinta kepada orang yang suka berkasih sayang. Faham tak? Sampailah Allah ni dia suka, Allah ni maha penutup. Dia cinta orang yang suka menutup keaiban para hamba-Nya. Allah ni maha pemaaf, dia cinta orang yang pemaaf. Allah ni Tuhan yang maha tayyibun, yang maha baik. Maka Allah suka orang yang berbuat kebaikan. Allah ni maha al-idlu adil. Maka Allah cinta kepada orang yang membuat keadilan. Maknanya manusia ni kalau dia kenal Allah, dia akan jadi orang yang macam mana? Bayangkan, kalau maksudnya dia akan jadi orang yang seperti mana Allah Ta'ala suka nama-nama dia tu. Nampak tak kesan dia yang ketiga? Okay, ya? Yang ketiga tu kita boleh katakan, yang ketiga tu dia punya ayat dia apa? Yang ketiga tu kalau kita belajar kenal nama Allah ni, dia akan bawa orang tu jadi baik, jadi Allah cinta pada dia. Faedah yang keempat, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluknya daripada tiada kepada ada, dan Allah buat semua makhluk-makhluknya tunduk kepada Dia supaya mereka kenal dan menyembahnya. Maksudnya macam ni. Nombor 4 ni mudahnya. Kenapa kita kena belajar lebih mendalam Asmaul Husna? Kerana kalau kita belajar nama Allah, kita kenal Allah. Betul? Lagi kita kenal Allah, akan membawa kita kepada kenapa Allah ciptakan kita tadi. Akan membawa manusia kepada menyembah Dia, bergantung kepada Dia, beribadah kepada Dia. Dengan bahasa mudahnya, lagi dia kenal Allah, lagi dia tahu kenapa dia hidup. Lagi dia kenal nama dan sifat Allah, tetap Allah ciptakan kita untuk apa? Beribadat kepada Allah. Okey, dalam surah apa yang selalu kita baca, kita kata hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Al-Fatihah kan? Tapi sebelum ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu Allah guna teknik apa dulu? Kenal dia kan? Allah tu siapa? Allah tu Rabbul Alamin. Allah ni apa? Ar-Rahmanir Rahim. Allah ni apa? Malik Yaumiddin. So kalau dah kenal Allah tu, buat apa? Tu ya iyyaka na'budu iyyaka nasta'in tu, menyembah Tuhan. Faham tak? Jadi kalau kita lagi kenal Allah, kita akan nampak hidup ni nak buat apa ya? Hidup ni nak ke mana ya? Masa ni nak guna untuk apa? Ringgit ni guna untuk apa? Tenaga ni guna untuk apa? Otak ni guna untuk apa? Tubuh badan ni guna untuk apa? Semua akan bawa kepada buat Allah suka. Kalau buat apa yang Allah suka dan cinta, itulah ibadat. Ini adalah untuk beribadat. Apa tu ibadat? Buat apa yang Allah suka dan cinta. So, lagi dia kenal Allah, lagi jelas tujuan hidup dia. Lagi kita jauh daripada kenal Allah, lagi jauhlah kita daripada mengenal
apa ni, jelas tentang tujuan hidup kita. Okey, faham tak yang nombor 4 tu? Kalau baca ayat tu satu persatu boleh faham tak? Okey ya? Okey, nombor 5. Faedah yang kita dapat daripada belajar nama Allah yang mulia, kerana nama Allah yang mulia termasuk di antara salah satu rukun iman yang 6 dan rukun iman yang paling utama sekali, iaitu beriman kepada Allah. Kan? Kalau kita belajar rukun iman, semua beriman pada Allah dulu, ranking, baru beriman kepada bawah-bawah dia. Jadi kelas kita ni kelas belajar rukun iman. Tapi rukun iman yang mana? Iman yang paling tinggi sekali itu beriman pada Allah. Apa kaitan dengan rukun iman? Sebab macam mana kita boleh kata saya beriman kepada Allah sedangkan kita tak kenal Allah? Beriman ni maksudnya percaya, membenarkan Allah. Kalau awak tak kenal Allah tu bagi rezeki macam mana kita boleh dakwa saya beriman kepada Allah, Allah tu maha rezeki? Dan awak tak tahu macam mana konsep rezeki dan sebagainya. Okay, itu untuk nombor 5. Boleh baca ayat-ayat yang telah saya susunkan tu. Lagi kita kenal Allah, lagi yakin kita pasal Allah. Termasuk dengan iman. Saya nak tanya, kalau kita yakin bahawasanya Allah lah satu-satunya yang boleh tolong kita, ada kaitan dengan iman? Dekat mana kaitan dengan iman? Percaya Allah tu maha berkuasa. Kalau kita yakin, sebab iman ni dia kena yakin. Jadi lagi dia kenal Allah, lagi bertambah yakin. Lagi dia kenal Allah lebih mendalam, lagi bertambah yakin. Kan? Allah lah satu-satunya yang boleh menyembuhkan kita. Lagi kita tahu nama Allah Asy-Syafi, lagi yakin kita tentang ubat itu, sembuh tu. Lagi kita yakin bahawa Allah ni dia maha pengurni, ya? Maka kita yakin Allah akan bagi, Allah akan bagi, Allah bagi. Sabar, yakin lah tu. Okey, itu untuk nombor 5. Okey. Nombor 6. Nanti boleh baca satu persatu ya, saya tak bacalah satu-satu. Itu tanggungjawab ibu-ibu bacalah. Kalau kita belajar nama Allah yang mulia ini, adalah belajar nama Allah yang mulia, sifat Allah yang mulia merupakan dasar bagi segala perkara. Tahu tak, dalam hidup kita ni, apa jadi pun mesti kaitkan dengan Allah. Hidup kita ni, apa pun yang berlaku, musibah kait dengan Allah, perintah kait dengan Allah, boleh berjalan Allah. Tak ada apa pun yang jadi ke alam ni melainkan mesti dikaitkan dengan Allah. Nafas Allah punya, bercakap sebab Allah, boleh berjalan izin Allah, semua pasal Allah. Jadi kalau sebut pasal Allah ni, dia adalah dasar bagi segala perkara. So kalau boleh faham yang tu, kita rasa macam kita akan jadi orang yang akan jadi seorang yang merasa Allah tu sentiasa ada bersama. Kalau kita cakap je, ingat Allah. Pergi mananya? Ingat Allah. Sebab tak ada di alam ini melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan saya apa, boleh tak bagi satu contoh situasi, keadaan yang kita tak terlibat langsung dengan Allah Ta'ala? Sebutkan. Tak ada. Tu yang pagi-pagi Nabi doa, kita dah belajar doa zikir pagi. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Berpagi-pagi kerana Allah. Betul lah. Orang dapat bangun sebab Allah. Dapat cari rezeki sebab Allah. Selamat pergi balik sebab Allah. Dapat ilmu sebab Allah. Boleh melihat sebab Allah. Boleh mendengar sebab Allah. Boleh bercakap sebab Allah.
Jadi itu adalah perkara yang keenam. Okey, perkara yang ketujuh, tapi kena baca ya, semua ayat-ayat yang telah dibuat tu, baca ya nanti insya-Allah. Okey, nombor tujuh. Ini yang terakhir sekali yang kita nak kupas. Sebelum ada nombor 8, tapi tengok nombor 7, kedua terakhir. Faedah kita belajar nama Allah Al-Husna ni, apabila kita kenal Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, maka kita sebenarnya berada dalam perniagaan yang menguntungkan. Faham tak? Tak ada orang dekat dunia ni tak nak duit, tak nak untung. Apa kaitan dia? Rugi tak kalau kita datang kelas belajar kenal Allah? Tak rugi pun masa kita. Sebab apa? Antara keuntungannya apa? Oh, rupanya macam ni. Jiwa tenang, hati tenteram, lapang dada, dapat masuk syurga nanti, dapat lihat Allah. Okey. Lapang dada. Betul tak? Yakin, lagi kenal Allah, lagi jadi kuat. Lagi kenal Allah, lagi jadi seorang yang penyabar. Lagi kenal Allah, lagi dia rasa dapat ketenangan bagi. Sebab mungkin ada orang dianggap tak ada siapa nak tolong aku. Betul tak? Tak ada siapa sudi dengar masalah aku. Tak ada siapa nak faham aku. Tetapi kalau dia kenal Allah, dia tidak bersendirian. Allah bersama dengan dia. Allah lah penolong dia. Allah lah pemujuk dia. Allah lah penghibur dia. Allah kan ada. Allah je cari. Kita tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Okey. Kemudian yang terakhir sekali, yang ke-8. Antara faedahnya adalah kalau kita kenal Allah ni, bahasa mudah dia adalah Allah ni adalah penyelamat kita dunia akhirat. Allah adalah penyelamat kita dunia akhirat. Allah adalah penyembuh kita. Allah pembantu kita. Allah penolong kita. Betul tak? Kalau dia kenal Allah. Okey, tengok dekat nota tu. Sesungguhnya ilmu tentang nama dan sifat Allah merupakan benteng daripada kegoncangan, perisai daripada tergelincir, pembuka pintu harapan, pembantu dalam kesabaran, menjauhkan daripada sifat malas, mendorong dia menjadi lebih taat, lebih rajin, lebih dekat, mengingatkan dia daripada maksiat dan dosa. Dia nak buat je maksiat, walaupun orang tak tahu, tapi siapa yang tahu? Allah. Allah nampak dia buat apa. Allah tahu dia, Allah dengar dia cakap apa. So dia akan menjadi benteng, penyelamat dunia dan akhirat. Lepas tu kalau dia lagi dia kenal Allah, dia ada hiburan ketika dia musibah. Ketika dia kena malapetaka, dia tahu dia ada Allah. So senjata yang kuat daripada godaan syaitan, sebab dia tahu Allah lah yang akan boleh lindung daripada syaitan. Penyebab datangnya cinta dan sayang menjadi penguat untuk dia lebih menjadi pemurah, menjadi orang yang banyak buat baik kebajikan, dan macam-macam lagi faedah yang boleh digali daripada mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Okey, selesai. 8 faedah belajar Asmaul Husna. Sebenarnya panjanglah, tapi cukup dengan 8 tu nah. Moga-moga kita rasa seronok nak teruskan hidup-hidup yang mendatang. Kita dah nampak dah nak buat apa. Kita dah tahu dah kepada siapa kita nak ngadu. Kita dah tahu dah
kepada siapa kita nak meminta pertolongan. Kita dah tahu dah siapa yang boleh jaga kita, yang boleh jaga ahli keluarga kita, siapa sebenarnya bagi rezeki dekat kita. Moga-moga ia menjadi Allah berkat majlis ilmu kita daripada mula sampai hujung. Jadi kita terus lihat nota yang kedua, senarai nama-nama Allah yang mulia. Okey. Kita tak belajar lagi nama Allah yang mulia secara khusus. Minggu depan nanti saya bagi tahu nama apa yang kita nak belajar lebih awal. Okey. Walaupun nama ni saya buat mengikut bilangan, tetapi kita tak belajarlah semestinya ikut senarai bilangan tu. Kita tak ikut turutan lah. Saya tengok nanti mana nama-nama yang saya perlu dahulukan. Kita nak kenal Allah. Okey. Cuba tengok dalam senarai ini. Okey, nanti setiap nama kita akan tunjukkan ayat Quran mana sebut nama ni, hadis mana yang sebut nama ni. Sebab ada nama-nama dalam ni dia tak sama nama yang macam dalam Quran yang Kuat dah terjemahkan dia nama Allah senang kan? Okey, kita akan tengok ya. Okey. Cuba tengok nombor nama Allah yang pertama adalah Allah tu sendiri. Kemudian Al-Ilah. Al-Ilah tu pun nama Allah. Jadi apabila kita baca tahlil, La ilaha, La ilah. Ilah tu sendiri adalah nama Allah. Yang ketiga Ar-Rahman, yang maha pemurah. Nombor 4 Ar-Rahim, yang maha pengasih. Nombor 5 Al-Malik, yang merupakan penguasa. Yang keenam Al-Quddus, yang maha suci. Yang keenam. Yang ketujuh As-Salam, yang maha sejahtera. Kita sejahtera, kita selamat, berpunca daripada nama Allah yang mana? Ya Salam. Allahumma antas salam. Assalamualaikum. Salam. Okey. Nombor 8 Al-Mu'min, yang memberikan keamanan. Nombor 9 As-Sadiq, yang maha benar. Nombor 10 Al-Muhaimin, yang maha memelihara. Yang ke-11 Al-Muhit, yang maha meliputi. Yang ke-12 Al-Aziz, yang maha perkasa. Ke-13 Al-Jabbar, yang maha memaksa. 14 Al-Mutakabbir, yang maha memiliki segala keagungan. 15 Al-Khaliq, yang maha pencipta. So minggu depan kita akan ambil dulu nama nombor 15. Al-Khaliq, yang maha pencipta. Al-Bari, yang maha mengadakan. 17 Al-Musawwir, yang membentuk rupa. 18 Al-Awwal, yang awal. Al-Akhir, nombor 19, yang akhir. Apa maksud yang akhir? Yang tetap ada walaupun semua telah binasa. Al-Zahir, yang zahir. Maksudnya yang tidak ada sesuatu pun yang mengalahkannya. Apa saja yang zahir. Nanti kita akan bincangkan. Walaupun kita selalu sebut zahir, maaf zahir batin, zahir batin, zahir batin. Tapi dia tahu tak zahir bagi Allah tu apa? Yang ke-21 Al-Batin, yang batin. Nanti kita akan kupas. Yang ke-22 As-Sami', yang maha mendengar. 23 Al-Basir, yang maha melihat. 24 Al-Maula, yang maha melindungi semua makhluk. Ni'mal Maula, yang maha melindungi semua makhluk. Pernah panggil nama yang Maula? Ke-25 An-Nasir, yang maha memberi pertolongan. 26 Al-Ghalibu, yang maha tidak dikalahkan. 27 Al-Afuwu, yang maha pemaaf. 28 Al-Qadir, yang maha berkuasa. Nanti kita akan kaitkan nama ni dengan takdir. Kita akan belajar takdir nanti.
29 Al-Latif, yang maha halus, yang maha lembut terhadap para makhluknya, termasuk juga maknanya yang maha mengetahui. Nanti kita akan kaitkan dengan maha mengetahui. Nombor 30 Al-Khabir, yang maha mengetahui dengan teliti yang mendalam. 31 Al-Witr, yang maha ganjil. 32 Al-Jamil, yang maha indah. 33 Al-Hayyu, Al-Hayyu, yang maha pemalu. 34 As-Sittir, yang maha menutupi. Tahu tak Allah pemalu ni antaranya Nabi sebut dalam kes apa? Kita kalau kita doa kan macam kita minta kan. Nabi kata Allah ni pemalu, apabila kau tak ada tangan macam ni, kau pergi dengan tangan kosong. Seolah-olah kalau kita minta macam ni, Allah ni malu tak nak bagi apa kita minta. Itu. Nanti kita akan bincang lagi lah. Okey. Kemudian Al-Kabir, yang maha besar. 36 Al-Muta'al, yang maha tinggi. 37 Al-Wahid, yang maha satu. 38 Al-Qahhar, yang maha perkasa. 39 Al-Haqq, yang maha benar. Nombor 40 Al-Mubin, yang maha menjelaskan. Okey, nombor 41 Al-Qawiyyu, yang maha kuat. 42 Al-Matin, yang maha kukuh. 43 Al-Hayyu, yang maha hidup dengan sempurna. 44 Al-Qayyum, yang maha mengatur dengan sendiri. 45 Al-Aliyyu, yang maha tinggi. 46 Al-Azimu, yang maha agung. 47 Asy-Syakuru, yang maha mensyukuri. Maha mensyukuri ni kita akan belajar nanti. Allah Ta'ala dia tak pernah tak bagi balasan pada hamba dia buat kebaikan. Dalam bahasa mudah, kalau kita kan setiap kita buat, kalau orang bagi pada kita, kita cakap apa? Terima kasih kan. Bahasa dia macam itulah. Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha berterima kasih. Dia tak pernah, hamba dia buat apa pun tak pernah Tuhan tak berterima kasih. Tapi cara Tuhan berterima kasih, mensyukuri itu, dia bagi balasan sekian. Okey. Nombor 48 Allah tu Al-Halim, yang maha penyantun. Tapi nama ni juga Nabi gunakan doa untuk hilang daripada kesusahan. 49 Al-Wasi', yang maha luas kurniaannya. Nombor 50 Al-Alim, yang maha mengetahui. 51 At-Tawwabu, maha penerima taubat. 52 Al-Hakim, maha bijaksana. Maha bijaksana ni nama kedua kita akan belajar selepas Al-Khaliq. Kenapa? Nanti kita akan terangkan. Ramai orang kadang-kadang dia tak mendalami nama Allah Al-Hakim tu. Nanti kita akan dalami. Okey, nombor 53 Al-Ghaniyyu, yang maha kaya. 54 Al-Karimu, yang maha mulia lagi dermawan. 55 Al-Ahadu, yang maha esa ataupun satu-satunya. 56 As-Samadu, yang menjadi tumpuan segala sesuatu. 57 Al-Qarib, yang maha dekat. 58 Al-Mujibu, yang maha mengabulkan. Nama mengabulkan ni boleh guna dalam doa lah. Sebagai penutup. Ya Mujibud Da'wat, panggil. Ya Allah. Kalau kita dah kata, Ya Allah, kabulkanlah ya doa-doa saya, Ya Allah. Kerana Engkau adalah Al-Mujib. Al-Mujib. Ya Mujib. Ya Mujib. Ya Mujib. Ya Mujib. Kabulkan doa saya. Jadi kita akan kupas macam mana Allah kabulkan tu. Kemudian nama Allah Al-Ghafur, yang maha pengampun. Ada beza tak dengan nama Ghaffar? Nanti kita akan buat perbezaan. Al-Ghafur ni merujuk kepada nama Allah mengampunkan dosa yang bentuk kategori besar dan kecil. Kalau banyak dan sedikit, nama lain. Okey. Al-Wadud, yang maha pengasih.
61 Al-Waliyu yang maha melindungi. Nombor 62 Al-Hamid yang maha terpuji. Okey, nama Allah maha terpuji ni saya nak akan letak dia nombor 3 nanti nama tu kita belajar. Biasa sebut Al-Hamid ni kat mana? Setiap kali penutup tahiyat akhir, innaka hamid. 63 Al-Hafiz yang maha memelihara. 64 Al-Majid yang maha mulia. 65 Al-Fattah. Ingat ya, dia ada sabdu kena sebut ya. Fattah. 66 Asy-Syahidu yang maha menyaksikan. 67 Al-Muqaddim yang maha mendahulukan. 68 Al-Muakhir yang maha mengakhirkan. 68 69 Al-Malik yang maha merajai. 70 Al-Muqtadir yang maha berkuasa menentukan mewujudkan takdir. Ini kita kaitkan dengan takdir nanti. 71 Al-Hadi maha pemberi petunjuk. Ni pun boleh minta nama ni. Ya Allah, kau bagilah petunjuk kepada anakku ya Allah. Tunjukkan dia di jalan yang lurus ya Allah. So kita panggil lah, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi. Tunjukkan. 72 Al-Menahan. 73 Al-Basit yang maha melapangkan. 74 Ar-Raziqu maha memberi rezeki. 75 Al-Qahiru maha gagah. 76 Ad-Dayyan yang maha menguasai hari pembalasan. Jarang sebut nama Ya Dayyan, Ya Dayyan. 77 Asy-Syakiru maha mensyukuri. Apa beza syakur dengan syakir? Nanti kita akan bincang. 78 Al-Mannan yang maha memberi nikmat. 79 Al-Qadir yang maha berkuasa menentukan takdir. Nanti kita akan terkeliru antara nama Al-Qadir, Al-Muqtadir dengan Al-Qadir. Nanti kita akan bezakan. Kemudian nombor 80 Al-Khallaqu yang maha mencipta. Ni kita akan belajar akan datang sebab dia dekat dengan nama Al-Khaliqu. Al-Khallaq, agak-agak dalam surah apa pernah dengar nama Al-Khallaq? Yasin. Nombor 81 Al-Maliku yang memiliki segala. 82 tu apa? Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Sebut. Yang maha pemberi rezeki. 83 Al-Kafil. Sebut. Maha bersaksi. 84 Al-Wakil. Maha pemelihara. 85 Ar-Raqib. Maha mengawasi. 86 Al-Muhsinu. Maha berbuat baik. 87 Al-Hasibu. Maha menghitung. 88 Al-Kafi. Yang maha memberi kecukupan. 89 Asy-Syafi. Maha menyembuhkan. Ar-Rafiq. Maha kasih sayang, maha rapatlah. 91 Al-Mu'ti. Maha memberi. Nama Allah 92 Al-Muqit. Maha memberi rezeki setiap makhluk, menjaga dan melindungi. Ini pun selalu kita, jarang kita sebut Ya Muqit, Ya Muqit. Nanti kita akan amalkan. An-Nur. Maha memberi cahaya. Al-Tayyibu. Maha baik. Al-Hakamu. Maha menetapkan keputusan. Al-Akramu. Maha mulia. Nama 97 Al-Barru. Maha melimpahkan kebaikan. Nama 98 Al-Ghaffaru. Maha pengampun. 99 Ar-Ra'ufu. Maha belas kasihan. Nombor 100 Al-Wahhabu. Maha mengurniakan. 101 Al-Jawadu. Maha dermawan. 102 As-Subuh. Bunyi sikit ha dia. As-Subuh.
yang maha suci sempurna. Nama 103 Al-Warith, yang maha mewarithi. 104 Ar-Rabbu, yang maha pencipta, pemilik, pengatur. Nombor 105 Al-A'la, yang maha tinggi. 106 As-Sayyidu, yang maha mulia, penguasa, pemimpin yang mutlak. Yang terakhir Dzul Jalali wal Ikram. So nama-nama ni saya ambil dalam 3 kitab rujukan tu. Ya. Right. Kalau orang tanya kenapa lebih 199? Kita kata sebenarnya nama Allah ni tidak terhitung. Sebenarnya ada yang buat lebih pada 108, ada juga. Okey dah. Cara kita belajar, kita akan belajar makna, lepas tu kita akan belajar kesan-kesan nama tu kalau diaplikasi dalam kehidupan kita, dan macam mana kita nak gunakan nama-nama tu. Minggu depan saya akan berikan sama ada buku doa nama-nama Allah yang mulia tu, saya kongsikan. Ya, ada soalan? Macam mana? Tak. Okay, saya baca ku tu saya nak bunyikan je. Tapi kalau kita tak nak baca, kalau kita nak matikan pun boleh. Ya Razzaq, boleh. Tapi kalau kita baca Quran, kita sambunglah. Razzaqu dzul quwwatil matin. Kita sambunglah. Tapi saya sebut tadi nak membunyikan je. InsyaAllah, moga-moga ada manfaat. Allah siasa memberikan hidayah taufik kepada kita. Semoga Allah memberikan kita hidayah taufik. Dan kita jumpa minggu hadapan. Tajuk dia Asmaul Husna, siri yang kedua, minggu depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumpa jazakumullah. Je. Sebab kita nak tengok dekat YouTube jap. Ni.